Drama Jika Cinta Itu Buta mengisahkan tentang Maryam, seorang wanita yang percaya pada cinta, walaupun hakikatnya cinta itu membawa dia ke dalam gelapnya ujian dan pengkhianatan. Maryam berkahwin dengan Farid, seorang lelaki dengan sifat playboynya, namun kini sudah bertaubat. Cintanya kepada Maryam tulus, namun di sebalik niatnya mengahwini Maryam, terselit juga keinginan untuk mendapatkan bantuan daripada syarikat milik bapa Maryam. Perkahwinan mereka bermula dengan kebahagiaan, namun badai mula datang apabila kehadiran bekas kekasih Farid, Samantha, kembali mengusik kehidupan rumah tangga mereka. Bahagia yang baru dibina tidak bertahan lama apabila Maryam ditimpa kemalangan yang menyebabkan dia hilang penglihatan. Dunia yang terang kini menjadi gelap, bukan sekadar pada mata, tetapi juga pada hatinya. Dalam keadaan dirinya yang lemah, Maryam juga perlu berhadapan dengan ibu mentuanya, Puan Mastura, yang sejak awal lagi tidak pernah menyenangi kehadirannya dalam keluarga itu. Puan Mastura melihat kemalangan Maryam sebagai peluang keemasan untuk melaksanakan rancangan lamanya, iaitu menyatukan Farid dengan calon menantu pilihannya, Dr. Alana, seorang wanita berkerjaya yang dirasakannya lebih sesuai untuk anaknya. Sementara itu, kehidupan mereka semakin kusut apabila Adam, teman lelaki kepada sahabat baik Maryam iaitu Bella, mula mengesyaki hubungan antara Farid dan Samantha. Sementara itu, kesibukan Farid dengan urusan kerja memberi ruang kepada Adam untuk lebih dekat dengan Maryam. Dalam keadaan Maryam yang buta dan memerlukan sokongan moral, Adam sering menemani dan membantu Maryam. Kedekatan itu akhirnya menimbulkan cemburu dalam hati Bella, yang merasakan kekasihnya semakin jauh daripadanya dan memberi perhatian berlebihan kepada Maryam. Dalam masa yang sama, Bella sendiri berdepan dengan konflik peribadi bersama ibunya. Hubungan mereka yang sering tegang akhirnya meledak dalam satu pertengkaran besar hingga Bella memutuskan untuk meninggalkan rumah. Melihat keadaan itu, Farid yang bersimpati telah menawarkan Bella tempat tinggal sementara di rumah mereka. Tawaran itu membuatkan Maryam tidak senang duduk. Dia berasa kurang selesa dengan kehadiran Bella. Namun Farid tetap dengan keputusannya tanpa menyedari bahawa tindakannya itu akan membawa malapetaka besar kepada rumah tangganya sendiri. Atas rasa tanggungjawab dan keselamatan, Farid kemudian meminta Adam menjadi pengawal peribadi kepada Maryam. Dalam masa Maryam cuba membiasakan diri dengan dunia barunya yang gelap, dia mula menguatkan semangat dan kembali meneruskan kerjayanya sebagai penyampai suara latar dan pengacara jemputan. Dia kembali menghidupkan dunia kerjayanya, meskipun matanya tidak lagi dapat melihat dunia. Namun di sebalik kecekalan itu, dia tidak menyedari bahawa pengkhianatan sedang tumbuh di belakangnya. Bella, yang merupakan sahabat baiknya, mula hanyut dengan Farid. Hubungan yang bermula dengan simpati bertukar menjadi hubungan terlarang. Farid yang dulunya berjanji setia kepada Maryam, kini terjerat dalam kesilapan lama. Manakala Bella mengkhianati ikatan persahabatan yang pernah dibina dengan tulus. Jika Cinta Itu Buta membawa penonton menyelami kisah getir seorang wanita yang kehilangan bukan sahaja penglihatan, tetapi juga kepercayaan terhadap cinta. Maryam menjadi simbol ketabahan seorang isteri yang dikhianati, bukan oleh orang asing, tetapi oleh suami dan sahabatnya sendiri. Drama ini menggali sisi gelap cinta yang penuh tipu daya dan ego manusia. Gandingan 4 pelakon popular sebagai terajuk utama menambahkan lagi daya tarikan.